mereka. Alhamdulillah, di sebelah kanan kita inilah Masjid Nabawi. Terus ke depan adalah Raudhah dan di sebelah kiri kita adalah Bukit Uhud. Assalamualaikum, semoga Allah memudahkan urusan kita hari ini dan hari-hari esok, dan selamat datang ke laman kakiku dalam menyusuri perjalanan haji, dan sekiranya ia memberi manfaat dan membawa inspirasi kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe dan share. Jom kita. Gambar ni sebelum lepas ke Movenpick Sepang, Ustaz duk beri tazkirah pendek dan bacaan doa. Kami bergerak selepas Isyak dan sampai sini dalam pukul 10.30 malam untuk urusan pendaftaran. Saya tinggal sampai kat sini. Minta encik duduk pergi kan. Minta encik dengan puan untuk beratur, lapor diri, ambil barang masa nempas rencana semua tu, dan tagging bag. Lepas tu keluar balik untuk tagging pada bag. Lepas tu the next update kita akan balik balik. Sebab lepas pada step kita lapor diri, kita akan check in luggage ni. Okay, so sekarang ni buat yang tu dulu. Yang untuk lapor diri ni, bawa jadual penerbangan daripada tabung haji. Itu je. Itu saja. Saya queue ya, queue lah kat sini dulu. Bag ni tinggal je. Alright. Kita queue then kita patah balik lah. Ya betul, nanti patah balik juga bag. Okey, setinggal. Ini duk beratur ni nak ambil gelang tabung haji dan beg tagging untuk airport security ni. Semua urusan alhamdulillah jalan lancar, dan bas terus bawa jemaah ke balai berlepas. Satu lagi, semua urusan immigration Arab Saudi, macam scan jari, pasport buat kat KLIA, tak perlu buat kat Arab Saudi lah. Sampai Madinah terus naik bas je. Setelah makan tidur dalam flight, alhamdulillah touchdown kat airport Madinah ni. Pasport pegang kejap je, dah kena ambil balik. Nak jumpa balik pasport ni masa nak flight balik Malaysia lah nanti. Mereka pada satu ketika dahulu mereka menanti kedatangan Nabi SAW. Cuma kisah kenapa mereka membelot kepada Nabi semua nanti, itu insya-Allah saya akan kongsikan semasa kita berada di hotel nanti insya-Allah. Cuma nak beritahu, antara tempat yang Nabi akhir zaman akan muncul, pertama tanah yang berwarna hitam, yang kedua banyaknya tanaman kurma di lokasi tersebut. Jadi bertabaranlah mereka ahli kitab dahulu, mereka cari mana kawasan yang banyak tanah hitam. Antaranya berada di kawasan Madinah, ada di selatan, itu berada di Yaman. Jadi mereka bertabaranlah di kawasan itu untuk menanti Nabi akhir zaman. Dan kita akan nampak di sebelah depan kita nanti satu bukit yang menjadi border. Kita ke mana Nabi pulang, Nabi telah menetapkan satu tanda yang mana kawasan tanah haram Madinah dan juga kawasan tanah halal Madinah. Di belah utaranya, iaitu namanya Bukit Thaur. Bukit Thaur ini, kita tengok kat depan kita ni, ini Bukit Thaur. Bukit Thaur ini adalah sepadan tanah haram. Nanti bila kita lepas saja pada bukit ini, bermakna kita dah masuk tanah haram Madinah dah. Selepas pada Bukit Thaur, kita akan jumpa satu bukit yang dinamakan Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud ni juga insya-Allah para jemaah akan pergi nanti menziarahi bukit tersebut, sebagaimana yang dijanjikan atau yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna wa nuhibbu. Satu bukit yang kami cintainya dan dia juga mencintai kami. Dan disebut satu bukit min jibali jannah, salah satu daripada bukit yang
utara bagi bahagian semisah antara bukit sana dan di sini. Maknanya bila melepas saja bukit, kita nampak sebelah kanan, nampak tak ada satu border tu. Okey, itu macam satu gerbang kecil. Itu merupakan sempadan tanah haram Madinah dan juga tanah halal. Okey, dan di hadapan kita ini bermulalah bukit yang dinamakan Bukit Uhud. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama baca doa masuk ke tanah haram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu ini kami menadah tangan tatkala kami memasuki tanah haram Madinah. Ya Allah, kami mensyukuri tentang segala nikmat yang telah Engkau kurniakan pada kami. Bagai tidak percaya, kami bakal menjadi tetamu mulia-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi kami akan menziarahi kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah perjalanan kami ini perjalanan yang penuh barakah ya Allah. Muliakanlah perjalanan kami ini ya Karim. Permudahkanlah segala urusan kami ya Hafiz. Yang insya-Allah juga dalam program kita nanti, yang mana kita akan pergi ke belah malam, iaitu laluan terus pergi ke Masjid Quba. Siapa yang nak naik skuter ke, nak naik bagi ke, boleh. Situ pun kiri kanan tempat melontar juga. Tapi yang sana dah siap. Dia insya-Allah dalam keadaan kita mengajak ibadat, kita nak melontar dalam niat nak memberi, orang kata, hadiah kepada orang pun pahala juga tu. Kita tak melarang nak melontar ni. Okay, cuma sekarang ni kiri kanan dalam proses pembangunan. Kita nampak di bahagian depan pun penuh dia runtuh-runtuhkan bangunan yang lama. Kubu lama yang ditinggalkan oleh kerajaan Uthmaniyah sebelum 1924. Kerana semasa di era kerajaan Uthmaniyah, Madinah ni juga merupakan di bawah penguasa kerajaan Uthmaniyah. Jadi mereka membuat tempat perantauan di puncak bukit ni. Kita boleh tengok ke bahagian depan nanti, sebagai untuk nak menjaga keselamatan. Lepas tu kalau ada rezeki, di Madinah ni ada satu muzium kereta api, yang mana muzium kereta api itu dibina di zaman Sultan Abdul Hamid II sebagai satu jajaran daripada Damsyik. Dia menuju ke Wadi Ram, Wadi Ram menuju ke Amman, Amman pergi ke Palestin, Palestin turun balik pergi ke Madinah Saleh sampai ke Madinah. Madinah dia nak bawa ke Mekah, tapi lalu ke Mekah tu tersangkut oleh kerana berlakunya pemberontakan dari kalangan orang Arab sendiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bye. Back ke
encik kita tadi tu akan dibawa keluar dan kita ambil beg kita masing-masing menuju ke tingkat M. Jadi tunggu dalam bas dulu sampai arahan untuk turun diberikan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Tiga, Alhamdulillah di sebelah kanan kita inilah Masjid Nabawi. Terus ke depan adalah Raudah dan di sebelah kiri kita adalah Bukit Uhud. Kita kata takbir sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Birruh. Birruh. Bidam. Bidam. Nafdi. Kaya Rasulullah. Ya Rasulullah. Alhamdulillah sampai dah hotel kat Madinah. Hotel Dalah Taibah. Luggage pemesan akan hantar ke bilik. Tak perlu fikir nak bawa luggage 30 kilo tu. Sekarang ni kita pergi ambil hand luggage je. Okey, alhamdulillah. Ni kami terus ke dining hall sebab sampai pun dah tengah hari. So terus pergi lunch je lah. Dalam bas tadi dah dapat rations. Alhamdulillah. Rezeki jangan duk pergi tolak pula. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ni. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Tengok macam mana petugas masjid tegur jemaah.